Hai korang, hari ni saya nak tukar cabin filter untuk Rodo Myvi first gen. Okey, kenapa saya nak tukar cabin filter ni? Okey, pertama sekali apabila saya start kereta ni, bila awal-awal buka aircon, dia akan keluar bau hapak, sedikit hapak kat sini. Lepas tapi dah lama-lama dia okey. Dan saya dah check sebelum ni, cabin filter dia pun dah kotor. Jadi alat selepas tu saya beli satu dekat Shopee, bukan ori, OEM. Harga dia lebih kurang dalam RM2 lebih lah. Tapi delivery dia yang mahal biasanya. Delivery kadang-kadang RM5 ke RM6. Jadi jom kita ganti cabin filter ni. Okay, tool dia tak ada apa-apa tool, pakai tangan je. Okay, pertama sekali kita buka glove box tu dulu. Okay, buka glove box. Lepas tu nampak dekat sini macam dia punya dinding glove box ni, kita tolak ke dalam dua-dua side Okay, macam ni. Okay, ini dinding ni kita tolak macam ni. Tolak dua-dua side. Nampak? Okay, yang ni kita kena tolak supaya dia boleh keluar macam ni. Lepas tu kita tarik. Okay, glove box dah keluar. Dan tempat cabin filter tu berada dekat sini. Dekat sini, okey. Lepas tu dekat sini macam ada satu klip. Satu klip lah dekat sini. Dia tak ada flashlight lah. Dekat sini rasa-rasa macam ada klip. Lepas tu tarik klip ni. Okey, macam ni. Ni. Tarik, terbuka. Ni klip yang saya kata ni. Lepas tu cabin filter kat situ, ambil, keluar. Okey, keluar. Okey, ini memang dah kotor teruk lah ni. Okey, ini yang lama, ini yang baru. Lain kan? Jadi, okey, jom kita tukar. Okey, ni yang baru. Yang part number ni, dia akan ke atas macam ni lah rupa dia. Jangan macam ni. Macam ni. Okey, ambil ni. Lepas tu tolak masuk je. Okey, dah duduk okey kat dalam tu. Kita ambil balik ni. Ambil balik. Tutup balik, masuk sini. Lepas tu tolak balik. Okey, glove box tu pun dah boleh pasang balik. Okey, glove box ni, dia punya kaki dia ni masukkan dekat palang dekat sini. Kalau boleh nampak, okey, masukkan. Lepas tu tolak dia balik. Tolak balik glove box ni. Okey, dia dah masuk dah. Okey, dah selesai. Okey, harap-harap perkongsian ini bermanfaat. Okey, sekian, terima kasih.